Rasa macam dah lama kan kita orang tak pergi ride kan. So hari ni jom join kita orang ke Betong. So ni first time lah untuk kita orang lalu Pekanlan Hulu. Ni first time untuk masuk. So kalau korang yang nak lalu sini, actually Pekanlan Hulu ni antara border yang terendah lah, tapi nak ke sana tu agak jauh. Kalau daripada tol tu tadi kau akan keluar ke tol Kuala Kangsar, nak menghala ke border Pekanlan Hulu, Bukit Serapit lebih kurang dekat 1 jam setengah, sebab ada 100 lebih kilo lah. Lalu jalan lama. Ni kita pergi ke border dulu lah. Tengok lah kalau ada kedai sarapan, dia pergi sarap dulu. Balik kampung. Balik kampung kawan. Datang lagi cuti sekolah. Berdalai. Okay, signal dah. Custom dan Puspakom. Puspakom kenapa? Okay, jom kita Panas. ke Betong. Right, kita dah settle kat border. Basically sama je lah border dia. So dah check satu lagi border list kami, keluar dan masuk. So dia on the way ke Pekan Betong, which is lebih kurang 10 kilo je lah daripada border. Kita nak pergi lunch dulu sebab dia pun dah tengah hari, dah pukul 12. Basically Betong ni pekan kecil je, tak ada apa sangat sebab tempat dia banyak spread out tau, banyak jauh-jauh. Dia dalam kawasan Yala juga, tapi dia banyak jauh-jauh lah. Yang dekat Central ni tak apa-apa banyak sangat, tapi makan kat sini memang murah lah, makan memang murah. Hotel yang kami ambil ni pun murah, cuma jauh sikit lah. Durian. Hotel yang kita orang ambil ni pun jauh sikit lah daripada town, dalam lebih kurang 15 minit. So nanti kita orang akan share apa benda itinerary kita orang untuk Betong pula. 3 hari 2 malam. Kita ada ini specialty dia ni, sup kaki lembu. Lepas tu ada ni sup daging. Lepas tu telur dadar, Thailand mantap. Berapa star? Nora bagi 4.5. Berapa ringgit? 400. 400 baht. Sebelah hotel. Ini hotel dia. Ini sungai. Tapi macam tak susah untuk mandi lah sebab air tengah macam deras itu. Hello. Robby tak ada. Tukang kebun ni. Okay, sampai dah. Apa nama tempat ni? Sampai dah ke kita. Sky? Sky River. Sky River Sebab Resort. tuan ni nak pergi mandi sungai.
Ni tepi dia lah. Tuan dia baru lepas check in dah pergi nak mandi sungai dah. Tempat ni ada tempat untuk glamping dan juga untuk bilik lah. So yang kita orang ambil ni untuk bilik. Motor boleh parking lah kat sini. Parking kat bawah ni pun boleh, tak ada masalah. Dan view dia menghadap sungai lah. Tempat nak healing pun kat depan ni pun ada. Pada kita orang sesuai lah. Cuma dia luar pandang, jauh sikit. Okay, kita tengok bilik pula. Bilik dia okey lah. Dekor, ada TV, katil, biasa je ada toilet semua kat dalam lah. So kita rehat dulu. So kat depan je hotel ni, dalam kawasan hotel ni juga ada sungai. Tapi ni air tengah pasang ni. So tak boleh lah nak mandi ke, nak celur-celur kaki ke tak boleh. Kalau tidak, di bawah ni ada batu-batu. So boleh lah turun ke bawah. Tapi facility dia baik lah. Kat sana tu ada campfire. Ni ada lepak-lepak healing, kursi hemok, nak campsite pun ada juga. Lengkap lah. Tengok kapal terbang. Okay, kita nak keluar sekejap. Pun dah pukul 5 dah. Pergi Betong City Museum. So kat atas ada macam park apa semua lah. So nak tengok apa ada kat situ. Dan baru kita pergi cari makan malam lah. Dekat sini boleh dah tengok view Betong lah, bandar Betong kat bawah tu. So berhampiran dengan Sut Siampak dengan museum ni. Dia macam naik market yang kecil je, tak banyak. Dia lah beberapa stall. Ini pun macam dah nak tutup Kita nak pergi explore lagi kat atas tu. Ada apa kat atas tu? Kat bawah ni ada stadium kot. Yalah, stadium Betong. So dekat atas ni yang kita orang tanya apa ada kat atas ni. Tapi adalah statue. Oh, detail lah, set telur lah. Ada ni lah, apa ni? Tak tahu lah apa ni. Cina, Melayu dengan orang Thailand. Ni je atas dia, tak ada apa pun. Ada lampu-lampu ni je. Dah, turun balik. Masa kita orang ambil view gambar kat sini tadi, perasan ada satu kedai ni lah, atas rooftop. Tapi tu lah, nak pergi explore sekejap, tengok laluan dia. Macam menarik je makan atas bangunan ni. Inilah dia. Apa nama dia? Kirikov. K-E-E-R-E-E-C-O-F-F. Cubalah tengok boleh naik ke tak atas ni. Lepak kat atas, siap, rooftop. So kedai ni kalau korang nak access, dia atas entrance Mongkolik Tunnel. So korang naik atas ni ada satu U-turn, boleh parking kat situ. Ataupun parking dari atas dekat Sut Siampak tu, turun jalan kaki. Bertahan curam. Kalau tak ada penghadang. Ini menarik ni. Macam rumah tak siap. Betul-betul bangunan beli tak siap ni dia ambil ni. Oh, panjat lagi. Okay, ni nice. Hidden spot. So ni honey espresso. Honey espresso 70 baht. Kita orang dah settle minum petang. So ni nak pergi, apa nama kedai dia? Dinner pula. Sebab dah pukul 6 lebih. Dinner dekat somewhere kat sini je lah, tak jauh. Nan AA, Nan A. Sebab A dia double, so kena panjang sikit lah. Jadi aku review. Tapi review kali ni jujur lah. Sebelum ni pun jujur, tak pernah tak jujur pun. Tapi ada orang kata review makanan kita orang tak jujur. Tak tahu lah, benda tu bergantung pada nasib juga, kat rezeki masing-masing. Tekak masing-masing juga. So mungkin ada kedai makanan yang kami bawa tu, korang pergi tak sedap, anggap je lah tak ada rezeki kan.
So ni menu yang ada kat sini, tapi dia tak ada harga. Seram sikit nak order. Yang popular kat sini kengsom lah. So kita orang order kengsom ikan ni. Mek kau ikan sekor. Lah. So ini kita order dia punya speciality dia, ikan sakap kengsom. Dia kata tak pedas sangat, budak boleh makan. Pedas lah. Pedas. Pedas. Kena cuba lah. Air pegaga. Aku pun tak tahu apa rasa dia. Air sayur. Dia pelik tapi sebab ada manis, dia tak ada gula kot. Tak adalah pelik sangat, tapi ada rasa pegaga tu lah. Rasa rumput. Okay lah. First time try. Kengsom siakap. Yang kelakarnya tak ada harga. Satu. Lepas tu ikan dia seko, tak boleh order sikit. Pedas. Pedas. Mengah. Pedas habis juga. Alhamdulillah habis tak membazir. So total untuk hari ni 490 baht. Apa nak bagi sebab pedas? Dia sedap je tapi pedas. 4 boleh? Boleh lah. 4 lah, 4. Kat mana Sekarang kita berada di night market. Inilah betong night market dia. Dia pecah-pecah kat sini ada, kat lorong depan sana pun ada. Tapi ikut pilihan korang, nampak ada laluan macam ni. Lorong-lorong ni ada orang niaga. Berhenti je lah, masuk je ke dalam. Ni memang favourite kita orang lah. So far ni paling sedap lah yang kat sini. Thailand pancake. Coconut egg sedap, banana egg pun sedap. Dia punya night market, dia sebab dia tak setempat. So macam kat sini ada sikit, dekat tempat lain pun ada sikit. Ni seberang jalan ada lagi. Dia banyak lah, tempat dia banyak. Dia bersepah-sepah. Tapi dia campur kat sini, ada yang Muslim ada non-Muslim. So pandai-pandai lah nak cari mana yang boleh makan dengan tak boleh makan. Dah settle beli makan, dinner dah settle, beli jajan kudapan pun dah beli. So kita orang balik hotel sebab esok pagi nak ke Air Wang awal pagi. So lah, take a rest dulu lah. Hari kedua kita di Betong dan pagi ni pukul 5 pagi kita orang nak ke Air Wang Skywalk, nak tengok awan kapet. So ni antara attraction yang ada dekat Betong ni lah. Hopefully orang tak ramai sebab situ kena beratur. Right, let's go. Sampai sini beratur kat sini. Kaunter yang first tu Kita ambil tiket ni 200, so cover 30. so cover 30. Kemudian baru kita masuk dalam, tunggu waiting list untuk masuk ke dalam. Naik daripada lift tu memang kena sampai beratur. Ni pun kita orang datang pukul 7, penuh macam ni. So kalau dah sampai sini, dia akan lepaskan lebih kurang 50 orang macam tu kat sekali masuk. So, macam rezeki kita orang kali ni yang first in the line lah. So nanti kan masuk dengan kosong lah, sebab kalau korang masuk yang hujung-hujung nanti dah penuh. So
Kau bawa motor laju boleh. Ni memang aku kalah. Nanti gayat. Gayat gila. So kalau korang nak datang sini, timing paling baik sebenarnya dalam pukul 6.30. 6.30 macam kita orang sampai tadi 6.30 waktu Thailand sampai kat sini. Orang tak ramai sangat. Cuma kelemahan dia awan kapek tu dah tak ada lah. So malam tadi pun hujan. So mungkin tu salah satu sebabnya lah dah tak nampak. Tapi kalau korang datang awal sangat pagi, pukul 5.30 waktu dibuka, tak ada cahaya matahari pula dan kabus. Tapi korang boleh tengok sunrise lah. So pilih lah pilihan korang untuk datang tu timing pukul apa. Tapi jangan terlalu lewat lah. Pukul 7 ke atas sudah terlalu lewat. So, kat bawah ni ada satu tower viewpoint bersebelahan je dengan Ayar Wang ni. Dan kat atas tu ada satu viewpoint lagi satu. Yang tu tak kena bayar. Kita pergi explore lah, tengok apa ada kat atas tu. Macam nak. Cepatlah orang tua. So nanti korang akan sampai kat sini. Inilah view dia. Dia tingkat 1, tingkat 2. Tempat ni worth lah. Tak ada orang. Berbalalah hiking sikit. Cuma itulah, sini sebab kawasan dia rendah sikit berbanding. Actually sama level je dengan Ayar Wang. Ayar Wang kat situ. Awal tadi mungkin ada lah, tapi dah tak ada lah. Boleh lah, free, tak payah bayar pun. Okay, settle dah spot pertama kita di Ayar Wang, Betong. Ni pun dah pukul 8. So, next stop kita sama ada nak pergi breakfast dulu. Tapi tak tahu sebab area tempat ni dia remote sikit sebab dalam kawasan pegunungan kan. Ataupun kita naik atas sikit pergi Tok Kucheh Bridge ataupun Halabala Bridge tu. Tengok dulu cuaca. Ni dekat Long Grung Waterfall, tapi ranger ni cakap boleh lepas banjir. So tak berapa cantik sangat lah. Ada banyak rosak lah sebab banjir besar. So, kita nak tengok dulu lah apa ni. Kalau promising kita masuk lah. Bayaran 10 baht. Ni siap bawa ranger tu ikut sekali private tour guide. Oh ni gelar dia, tapi itulah boleh lepas banjir so air keruh. Ni semalam hujan. Wah ni. Yang ni rosak ni. Oh ni tak ada dah sekarang. Tu air tandas orang ah. Air daripada tanda atas. Sedap. Freezer. Ada sprint lah. Alah, ada matahari pasti rasa nak pot handphone. Okay, kita dah sampai dekat Tok Kucheh Bridge ataupun Halabala Bridge. Dia jalan menghala ke Patani. Sana menghala ke Patani, Yala. Ni menghala ke Betong lah. So, tempat ni lebih kepada scenery point je lah untuk tengok, ambil gambar. Atas tu ada viewpoint yang kita orang dalam video lama tu, balik Patani tu kita orang ada singgah kat situ. Oi. Ni dia ada dua. Ni restoran. Yang last time kita orang pergi yang tu lah, kafe. Tapi sebab nak makan tengah hari, so pergi restoran lah. Ni menu-menu dia lah. Oh, okey lah, harga tak mahal sangat. Ini kakapau sebenarnya. Kakapau. Boat noodle.
Tom yum. Ada pad thai yang nampak menarik sangat. Menarik ya presentation-nya. Okay, dah makan. Kita pergi dessert pula kat depan ni, Sheila punya cafe. Nak custard tu satu. Yang mana? Custard. Satu yang Order apa? Apa tu? Nama dia Rose. Roasty. Kan? Terus Ni caramel macchiato. Betul. Yang ni custard. Ni sesuai untuk cuci-cuci mulut lah, untuk yang manis-manis. Harga dia agak pricey sedikit. Last time kita orang datang, kita orang tak explore bawah ni. Ni cafe ni. Kalau orang jalan je ke tepi ni, bawah ni ada sungai satu. Baik-baik kak. Dah settle dah makan, kita balik ke hotel dulu. Jom. Okay. Kalau ikutkan itinerary petang ni, nak pergi 2 tempat lagi. Dia ambil tunnel terowong komunis tu dengan Winter Flower Garden. Tapi tempat dia jauh, tak larat sebab kita orang dah letih tadi. So macam tak berbala untuk pergi jauh, dekat lebih kurang 40 km juga daripada sejam daripada hotel kita orang ni. Even daripada Pekan Betong pun jauh. So kita orang decide tu lepak je lah, chill-chill dekat hotel. Malam nantilah baru keluar. Overall hotel ni okey lah. Korang memang boleh stay. Aku memang recommend tempat untuk stay kat sini. Cuma tempat dia jauh je sikit daripada semua benda lah. Overall trip kita orang kali ni tak banyak sangat lah tempat scenery kita orang pergi. Mungkin sebab tak ada kan, memang kat Betong ni tak ada sangat lah tempat scenery. The rest tempat makan je lah. Cuti pun 3 hari, memang kita orang tak sempat nak berjalan jauh lah. So basically trip ni lebih kepada buat celup-celup kaki lah. Dah lama tak cop pasport. Kita sekarang berada di Miang Pelapau. Semua ada. Goreng-goreng ada, tapi speciality dia miang pla. Suka nak try lah miang pla dia kan. So ni menu dia, apa yang ada kat sini lah. Ada goreng-goreng, sambal, bak kelapau, tom yum, standard lah. Sudah, mari Miang Pla, ikan bakar. Inilah dia, ikan bakar garam. Ni memang kebanyakan tempat kita orang test memang sedap lah. Datang sekali dengan ulam dia dengan sambal. So ni aku order malam ni, nasi goreng sotong. Harga okey lah, 80 kan, 70 baht. Murah lah juga. Bismillahirrahmanirrahim. No. Dia rasa kicap macam Chinese punya kicap pun. bawa pula mangga. Perut dah kenyang, kita pergi pencuci mulut pula. Ni must try lah. Kalau kat Anyai dulu dekat Festival Mall tu ada. Ni dekat Betong pun dah ada, Cincau ni. Tempat dia dekat Clock Tower tu je. Dia bertentangan dengan Kemat. Depan ni je. Dah dapat.
Hari ketiga kita di Betong. Pagi ni kita check out dah pukul 6.30 ni. Dan kita nak pergi breakfast dekat Pekan Betong. And then terus shoot masuk ke border lah. So far overall okay lah. Nak kata tempat scenery tu banyak sangat, tak ada. Tempat makan pun so-so saja, tak ada banyak sangat pilihan. Tapi boleh lah kalau korang nak first timer untuk rasa orang kata celok-celok kaki, Betong ni boleh lah, sesuai lah. Tak sesak sangat dan friendly lah untuk mana yang orang-orang baru nak test. Jom kita pergi makan. Balik. Nak ke? Okay, kita singgah tempat port biasa kita, Bang Demat. Dia sebelum checkpoint Pekan Betong ni. Kita pergi sarap dulu. Dan ini okay lah, not bad. Dia makanan autentik Thai. Sarapan ni macam-macam lah ada. Ayam goreng dia paling sedap. Lauk tak banyak dia lagi lah. Dia belum siap keluar. Ni awal lagi pukul 8. Ni nasi kau mok daging. Ayam goreng. Okay, kita dah sampai border. Dah check out. Dah keluar daripada Betong. Bye Betong.